banyak-banyak team kau ni, kawan-kawan kau ni, yang mana paling kau rasa macam karakter paling unik sekali lah? Kawan kau yang paling unik ah? Mak dia. Macam Mak dia Mak dia antara orang yang paling kuat istiqomah lah. Okay. Contoh lah, kita main game. Dah mati 10 kali. Mungkin next game kita tak nak mati 10 kali kan. Tapi dia boleh berterusan macam tu. Sampai bila tak tahu dah bertahun-tahun menghadap dia punya perangai tu. Asal main minimum 10 kali mati. Tak kisahlah minit berapa pun kan. Lagi panjang game tu lagi berpuluh-puluh dia mati. So tak tahu macam mana kau konsisten macam ni Dia memang kekalkan dia punya tu lah. Selalu orang konsisten kat arah lain. Dia konsisten mati tu. Sebab bila dia mati, ramai orang tak suka tau. Ya. Tapi dalam kepala otak dia kan, lantak kau orang nak cakap apa. So sedikit demi sedikit kan, bila aku tengok dia, Mak Di kau macam Naruto tu Mak Di. Naruto ni satu kampung tak suka dia sebab ada QB dalam badan kan. Tapi Naruto ni tak pernah pun give up nak jadi Hokage. Macam kau lah Mak Di. Kau nak main game tapi kau mati banyak kali ni, kau peduli lah. Yang penting main. Lepas tu aku cakap macam tu dekat Syafiq. Marah dia. Tak ada kena-mengena pun si Mak Di dengan Naruto. Naruto ni tak misahkan orang, Mak Di misahkan orang. So kalau